Kotak penjimat masa. Kenapalah Mama tak balik-balik lagi ni? Kalau macam ni, macam mana saya nak main baseball? Doraemon. Saya tak sukalah membawa masa tiap-tiap hari macam ni. Memang betul. Kita mesti hargai masa kan? Kotak penjimat masa. Masa yang berharga boleh disimpan kat sini. Ha? Simpan masa yang berharga? Sekarang dah pukul berapa? Pukul 1:30 ya? Untuk menyebabkan masa 30 minit tu sehingga Mama balik, kita tekan butang merah sambil menyebut 30 minit. Pukul 2 petang? 30 minit dah berlalu dengan penyimak masa ni. Jadi saya boleh cepatkan masa? Memanglah, tak lama lagi mungkin Mama balik. Mama dah balik. Kan Mama dah balik? Saya nak pergi main. Bye-bye, Mama. Bye-bye, Mama. Bye-bye. Hai, Situka. Mari kita main. Nobita. Saya tengah belajar. Tunggu saya 10 minit ya. 10 minit pun masa juga kan? Alah. Saya akan cepatkan 10 minit. Waktu belajar dah habis. Boleh kita main? Belakang kan? Dah pukul 2:30. Saya tak boleh main lagi. Kenapa? Itu kan baru aja main saya suka. Maaflah, saya ada kelas piano lah Nobita. Kita lambatkan masa tak sentiasa macam ni. Saya katakan butang merah dah keluarkan 40 minit. Pukul 1:50. Kita masih ada banyak masa lagi kan? Sekarang ni giliran awak pula ya Nobita. Sekarang awak pula. Selamat jalan. Selamat tinggal. Anak betul kan? Saya dah balik. Saya dah balik. Ke mana kau pergi tadi, ha? Kau keluar main sebelum menyiapkan kerja rumah, ya? Apa nak jadi dengan kau ni, Nobita? Asyik main aja. Dah tak ada kerja lain agaknya. Kalau beginilah perangai kau, nanti Mama bagi tahu pada papa kau. Baru pada dengan muka kau. Kau ni dah melampau sangat lah. Kau ingat tak apa yang Mama cakapkan ni, ha? Ha? Kenapa tiba-tiba aja gelap ni, ha? Mama, dah pukul 6 lah, Mama. Lama sangat ke Mama belajar tadi? Oh ya. Mama belum masakkan makanan lagi. Perut saya lapar lah. Harap-harap cepatlah Mama masak kan? Kita cepatkan masa sampai waktu malam, ya? Betul tu. Makanan dah tak siap. Makanan dah siap. Baik. Mari makan. Berapa lama masa dah kita pakai? Kira-kira 3 jam setengah. Kita tengok pukul 7:30, ya? Inilah berita. Kita cepatkan masa sampai pukul 8 nak. Saya saja terima kasih. Kenapa pula dah habis ni?
Papa dah balik. Apa dah balik ya? Saya akan pusingkan balik. Awak nak pusing sekaligus? Pelik betul lah. Tentu ada lampu di luar tu. Ya ke? Baru pukul 4:30. Saya balik lebih awal hari ni. Saya nak pergi balik lah. Setengah jam lagi saya balik.